Paklah pemerintah nyalakan. Dan mereka dilepaskan sekarang ini, permulaan yang baik di hujung sana oleh Daniel Syami. Di tengah adalah Irfan Ardiansyah. Cuba mengejar di belakang, kita lihat Irfan Haikal Hamidi. Cuba memberikan tentangan menuju ke selekoh yang pertama. Masih lagi 57 yang berada di hadapan sekarang ini. Untuk sampai di selekoh yang pertama. 21 cuba masuk ke dalam. Dan dia ada inside line untuk Irfan Haikal Hamidi yang berjaya untuk berada di hadapan selepas keluar di selekoh yang kedua. Dan permulaan yang baik juga dari Nazrul Izzat. Dia naik ke tempat keempat. Sekarang ni Irfan Haikal, walaupun dalam sesi kelayakan kita nampak macam dia tak dapat rhythm dia, tapi in the start dia dah nampak Irfan dah cuba untuk attack. Ya, dalam free practice semalam di Irfan Haikal Hamidi melakukan masa dengan 25.349 saat. Catatan terpantas, cuma tadi suatu kelayakan dia tidak dapat untuk melakukan masa yang baik. Dan Daniel Syami yang lebih laju pada sesi kelayakan buat masa ini dalam perlumbaan yang pertama kita saksikan ini. 8 lap semuanya dan seorang pelumba yang keluar dari perlumbaan. Nombor 15 Zafran Anas Azrul Khairi yang keluar dari perlumbaan. Sayang untuk Zakwan Anas dalam sesi kelayakan dia. Actually Hutri di selekoh ke-9. Kontak antara Daniel Syami dengan Irfan Haikal, dan juga antara Hutri dan Irfan Ardiansyah. Okay, so walaupun baru lap pertama kita dah nampak mereka dah cuba untuk attack and a bit more aggressive dari biasa untuk opening lap. Tapi dan saya katakan tadi 6 pelumba, tapi sekarang kita lihat di hadapan Daniel Syami, Irfan Ardiansyah, kemudian Putri juga dalam kelompok ini. Nazrul Izzat bersama dengan Haziq kalau tidak silap. Tapi kita akan lihat kembali ada 2, 4, 5 pelumba yang kedudukan agak rapat di awal perlumbaan. Mereka baru menghabiskan satu pusingan menuju ke selekoh ke-15 sekarang ini. Masuk bahagian dalam. Cantik oleh Irfan Haikal Hamidi untuk mengambil racing line dari luar. Dia masuk pasti Daniel Syami tadi, dan sekarang ni mendahului tempat yang pertama. Ini kedudukannya Nazrul Izzat dalam kumpulan ini. So, kedudukannya adalah Irfan Haikal Hamidi terlebih dahulu, Daniel Syami, kemudian Hutri, Irfan Ardiansyah dan Nazrul Izzat. Itu adalah kelompok 5 pelumba yang kita saksikan sekarang ini. Sementara di bahagian belakang sedikit mana 550B, Fazli Syam berada di tempat yang ke-14. Tapi tumpuan kita berikan kepada 5 pelumba yang kita saksikan sekarang. Best start daripada semua pelumba di depan ni. Dan ini memang race yang lain dari pusingan kedua yang kita baru lihat 2 minggu lepas. Sekarang ni ada challenge dari Daniel Syami, and ini keempat Daniel Syami dia dapat untuk cari ruang. Sekarang ni Irfan Ardiansyah pun kita nak tahu, kita nak tengok apa race plan Irfan Ardiansyah. Sebab kalau kita lihat pada pusingan kedua pun ada race plan yang berbeza untuk Irfan Ardiansyah. Sekarang ni ada Hutri as another factor juga. Yang kita jangkakan tadi Daniel di awal tadi kita kata ada 6, tapi sekarang ni tinggal 4 pelumba yang rapat kedudukan. Penting untuk mereka berada dalam kelompok di hadapan ini supaya pace yang ada terdapat mereka ikut. Dan itu saya rasa nombor Pela Sirati atau Nazrul yang ketinggalan sikit belakang Nazrul Izzat yang ketinggalan sedikit. Jadi 4 pelumba sekarang ni, 18 naik ke depan. Nguyen Hutri yang bermula petak ketiga sekarang mendahului perlumbaan. Struggle untuk Nazrul Izzat to maintain pace sekarang ni. Inilah battle antara cantik dari Irfan. Battle antara factory, pasukan factory dengan ataupun factory supported dengan pasukan yang private. So mungkin kekurangan untuk Nazrul Izzat. Kita dapat lihat macam mana Daniel Syami sekarang melepaskan dulu di hadapan. Tapi selalu kita cakap Irfan Ardiansyah tu jangan lupa dia mengekori, dan di penghujung dia selalu berada di hadapan di pelumba nombor 16 dalam kelompok yang pertama ni. Kumpulan yang pertama ini 4 pelumba yang rapat kedudukan. Sementara Nazrul Izzat cuba sedaya upaya untuk mengekori 4 pelumba di depan untuk memastikan dia kembali dapat pada pace yang ada pada 4 pelumba. Masa mereka lakukan sekarang dalam 2 minit 31 catatan masa yang mereka lakukan dalam pusingan sebelum ini tadi. Irfan Haikal dengan
Ardiansyah sudah sampai di depan. Irfan di tempat pertama, Irfan Ardiansyah di tempat kedua. Nasir Nazrul Izzat gang kita. Wah, kontak antara dua-dua Irfan. Ardiansyah cuba untuk balas balik di selekor pertama and dia dapat inside line once again. Better start dari Hutri untuk perlombaan kali ini. Dan kita berbanding dengan pusingan kedua, and again very tight dekat selekor kedua. So battle ni akan tolong Nazrul Izzat untuk dapatkan harapan untuk fight podium. Yang akan membolehkan dia untuk dapat mengikori cubaan. Kita lihat catatan yang dilakukan 225.806 oleh Irfan Ardiansyah. Perkhidmatan terpantas yang dilakukannya dalam lap sebelum ini tadi. Dan kita katakan dia sentiasa mengikori, tapi dia akan attack di penghujung. Buat masa ni dia mengikuti pace. Kita lihat bagaimana Nazrul Izzat yang cuba tidak mahu ketinggalan, tidak mahu terlepas daripada pace yang ada pada kumpulan di hadapan. Dengan sekarang Nguyen Putri yang mendahului perlombaan ini. Mula agak baik bagi Nguyen Putri di pusingan yang ketiga dalam perlombaan yang pertama ini. Esok mereka akan keluar sekali lagi dalam perlombaan yang kedua. Di turn 9, 10 memang favourite untuk melintas di sini. Dapat cukup dengan baik dengan dalam mereka semua pelumba menuju ke turn 10, turn 11. Sekarang dari dalam masuk Irfan Aikal Hamidi berjaya melepasi Nguyen Putri kali ini untuk merampas kembali kedudukan tempat yang pertama. Kita boleh lihat Putri dia dah dapat rhythm dia. Kalau kalau kita bandingkan dengan musim lepas ataupun pusingan awal tahun ni, big difference untuk Putri. Oh, and Irfan Ardiansyah dia cuba dekat bahagian dalam di sekon 14. It's gonna be tight and Putri still dapat untuk maintain line dia. Kita dapat tengok dengan peningkatan yang ada pada Nguyen Putri sekarang ni bersebelahan dengan Irfan Ardiansyah. Sementara Irfan Aikal Hamidi yang berada di hadapan sekarang tempat pertama. Nampak 87 telah pun sampai dia telah pun sampai dengan kelompok di hadapan Nazrul Izzat yang tidak berputus asa dan mengejar kelompok di hadapan. Sekarang kita berada di kelompok yang kedua sekarang. Untuk ini Abdul Malik Rida yang mengetuai kumpulan ini. Pilar Seratis Rahil, Tang Liri Kurom, Adam Daniel, Abdul Fattah, Salim Sabu, Muhammad Faris Iqmal dalam kumpulan yang kedua. Dan lagi nanti kali ini nampak Nazrul Izzat cuba untuk melepasi. Ini perebutan 50 pelumba untuk 3 tempat di atas podium nanti. Yang agak rapat sekarang. Perbezaan kurang dari 1 saat antara mereka. Saya memang impress dari Nazrul Izzat kerana kita nampak tadi dia dah terlepas dari grup depan dan somehow Nazrul Izzat still dapat untuk kejar balik. Dan sekarang ni dan Syami naik kembali ke tempat ketiga. Kerana perebutan di hadapan ni membolehkan Nazrul Izzat untuk merapatkan dirinya, tapi sekarang 20 di depan yang mula untuk melakukan jarak. Cantik dari dalam masuk itu ialah Irfan Ardiansyah yang bersama dengan Irfan Aikal Hamidi. Dua Irfan yang kita tahu pada perlombaan lalu pun satu kemenangan, satu tempat kedua antara kedua-dua mereka. Dan sekarang Irfan Ardiansyah yang berada di hadapan mendahului perlombaan ini. Yang Daniel Syami mengintai saja. Dia perhatikan Daniel Syami jadi kerana dia akan melihat sebuah masuk untuk memintas, dan ini membolehkan Nazrul Izzat untuk mengekori dan berada dalam kumpulan ini. Kalau ada satu word untuk describe race ni, it is spicy. Memang kita nampak some really brave overtakes daripada semua pelumba. And Irfan Ardiansyah, Daniel Syami dekat bahagian dalam. Double overtake untuk Daniel Syami, tapi he lost the line. Kita nampak kerana litannya agak lebar untuk jentera ini, dan kita nampak sebelah agak rapat 5 pelumba. Dan sekarang ni Nazrul Izzat yang cuba masuk dengan sekarang naik ke tempat yang ketiga. Nazrul Izzat telah pun ada di tempat ketiga, tapi kedudukan ini belum tentu lagi kerana kedudukan yang rapat ke 5 pelumba ini menuju ke turn 15 sekarang dengan Irfan Aikal Hamidi yang berada di hadapan. Irfan Ardiansyah tempat yang kedua, Nguyen Putri tempat yang ketiga. Tempat yang keempat Daniel Syami dengan kembali tempat yang kelima untuk Nazrul Izzat, tapi dalam kedudukan yang kurang dari 1 saat di antara ke-5 pelumba ini. Seperti yang kita
baru sampai halfway point untuk perlumbaan kali ini. Baki 4 pusingan sahaja. Irfan Haikal sekali lagi dia akan dapat the line into sirkul pertama. Hutri, surprise ni. Hutri adalah pelumba yang kita nampak macam yang paling bersabar untuk attack. Biasanya kita tahu Hutri is an aggressive rider, so impressive ride from Hutri. Sekarang ini lebih kepada aturan strategi dan risk management saja apa yang perlu mereka lakukan dalam perlumbaan. Tidak boleh terburu-buru, jadi kena mengatur dengan baik. Penting untuk mengekori berada dalam kelompok yang sama. Ini adalah kumpulan yang kedua pace yang ada untuk Ahmad Malik Rida yang berada di dalam kelompok ini. Kelompok yang kedua Adam Daniel, Tangliru Kurang, Haziq Fairuz, Bila Sirati Rahil, dan ini adalah pendahulu bagi kategori 250B Ahmad Fazli Syam yang berada di tempat yang ke-12 sekarang ini. Fazli jauh tinggalkan di belakang pendahulu perlumbaan. Different dia 15 saat dia berada di belakang dan 4 saat berada di belakang Sabian Sabu. Yang berada di tempat yang ke-11. Kabilas Rajini Krishnan tempat yang kedua dalam kategori B ini. Kabilas Rajini berada di tempat yang ke-15. Tempat yang ketiga Eng Wei Xiang yang berada di tempat yang ke-17 dalam 250B. Sementara dalam 250A masih lagi 5 pelumba yang kedudukan masih lagi rapat antara mereka. Irfan Haikal Hamidi sekarang ni, Huyan Nutri, Irfan Ardiansyah dengan Dana Syami. Nazrul Izzat masih kembali di tempat yang ke-5. Mungkin tadi dia dah cuba, dia dah try, dia tahu yang dia boleh masuk, dan sekarang menantikan dalam 2 lap terakhir untuk mereka attack. Sekarang nak kirakan yang membezakan mereka adalah pengalaman. Tapi rasanya kesemua pelumba ini adalah pelumba yang pengalaman, dan kesemua pelumba ini biasa pelumba di litar antarabangsa Sepang Petronas ini. Tidak ada kelebihan dan kekurangan antara mereka. Sekarang untuk mereka bersaing atas skill masing-masing dan strategi yang mereka gunakan. Pada masa ini Irfan Haikal Hamidi lebih gemar untuk memimpin perlumbaan, berada di hadapan. Nampak sekarang ni maybe mereka cuba untuk tahan dan cuba untuk bersabar sikit sampai pusingan yang terakhir. Irfan yang kita nampak pada opening lap dengan berapa first few laps, dia cuba untuk attack Irfan Haikal, tapi mungkin dia tahu okay, taktik tu tak berjaya kalau nak battle dengan Irfan Haikal. So let's see what happens now. Irfan Ardiansyah memang seorang yang agak sabar, dan dia akan menunggu, dan dia pelumba yang agresif kalau diperlukan. Di hujung dia akan attack. Buat masa ini dia mengikori sahaja terlebih dahulu Irfan Haikal Hamidi, kerana kita ada baki 2.5 pusingan lagi akan ditamatkan. Selepas ini baru kita nampak apa yang Irfan Ardiansyah akan cuba lakukan. Sekarang nampak Nazrul Izzat ketinggalan sedikit, tempat yang ke-5 agak jauh. Ya, ada jarak, ada gap antara Daniel Syami dan Nazrul Izzat. Kembali ada gap yang agak lebar juga, agak jauh juga dia ditinggalkan sekarang. Must be the technical issue ataupun kesilapan dari Nazrul Izzat di sirkul 4 tadi. Sebab kalau sektor pertama tadi dia guna masa sama dengan Irfan Haikal di depan, so something has gone wrong to Nazrul Izzat, and it's unfortunate to Nazrul. Kembali ke depan Irfan Haikal dengan Irfan Ardiansyah, dan Syami dia akan cuba untuk ambil inside line dekat sirkul 12. Jadi make it stick. Masih dengan Hutri yang ada di tempat ketiga. So I think the question dalam battle ni adalah Hutri dengan Daniel Syami, sebab biasanya kita akan dapat hanya 2 Irfan di depan. Sekarang ni kita ada battle antara 4 pelumba. Ya, tapi kita tengok bagaimana sama ada 2 Irfan di depan yang akan dapat untuk melarikan diri pada 2 lap terakhir, atau Daniel Syami akan dapat berada rapat. Mereka berada di 15 sekarang untuk masuk ke kedua terakhir. Irfan Haikal Hamidi mendahului Irfan Ardiansyah tempat yang kedua, dan Syami tempat yang ke-3, dengan Nguyen Hutri tempat yang keempat. Dan buat masa ini Nazrul Izzat telah pun ketinggalan sedikit dalam 3 saat di belakang.
Oh, cantik dari Irfan Ardiansyah. Dan Syami cuba untuk mencari ruang, tapi Irfan Ardiansyah tutup pintu. Sekarang ni Dan Syami baru melakukan masa yang terpantas di litar 225.535. Dan semua yang dah, semua top 3 dah baru melakukan masa middle 225. So Putri sekarang ni dia perlu untuk push, dan kita tengok siapa yang manage tire. And once again, seperti di pusingan kedua 2 minggu lepas, nampak Irfan Ardiansyah dia mula untuk bawa dengan a bit more aggression untuk bagi 2 pusingan. Well, looks like Daniel Syami dia akan cuba untuk switch back move di sektor ke-6. Almost untuk Daniel Syami. Dan once again, Irfan Ardiansyah dalam rolling speed dengan long turns, dia ada advantage in dia punya riding style. Kedudukannya memang sangat rapat antara empat pelumba menuju ke lap yang terakhir sekarang, dan buat masa ini perebutan untuk 3 tempat di atas podium masih terbuka, dan 4 pelumba sedang bersaing untuk kedudukan P1 sekarang ini. Dari dalam Nguyen Putri cuba masuk untuk memintas, dan dia berjaya untuk lakukan dan naik tempat yang kedua di belakang Irfan Aikal Lamidi. Ya, Irfan Ardiansyah dia akan cuba to respond immediately, and di selekor 11. There we go, Irfan Ardiansyah di bahagian dalam. That is a brave move dari Irfan Ardiansyah. Sekarang ni Daniel Syami dia akan cuba untuk masuk di selekor ke-12, and yes, this time to Daniel Syami. Wah, tapi Putri once again dia dapat untuk close the line. Kan yang memang catatan masa hampir sama dengan Daniel Syami, lakukan 2 minit 25.535 saat. Catatan terpantas tadi dia semakin laju Daniel Syami, walaupun dia bukan berada di hadapan sekali, tapi dia mengekori saja terlebih dahulu. Dan akan kita penentuannya akan ditentukan di sini di turn 15 pada lap terakhir nanti. Daripada kedudukan yang ada ni memang suka juga kepada Irfan Ardiansyah untuk macam yang biasa dia buat. Waktu ni dia dah attack dan mulai berada di depan, dia ada menjarakkan diri sedikit untuk ada selesa, tapi sekarang dia tidak dapat untuk buat demikian. Dengan Putri akan cuba masuk bahagian dalam, Irfan Aikal Lamidi berada di tempat yang pertama, Irfan Ardiansyah tempat yang kedua, 3 Daniel Syami, dan 4 Nguyen Putri sekarang. Dia akan masa mereka pun hampir sama dengan keempat-empat mereka, dipisahkan kurang dari 1 saat saja. Now, siapa yang mula akan blink dulu? Ini yang kita nak tengok. Dan siapa yang akan berani untuk menyerang dulu, dan lakukan kesilapan itu adalah 83 Abdul Malik Ridha yang terjatuh di litar, tapi kita berikan tumpuan kembali ke 4 pelumba di hadapan sekarang. Bersebelahan sekarang ini. Fazli Syam. Dia dapat meneruskan kembali perlumbaan Fazli. Kembali kita beri tumpuan di perebutan tempat pertama, 2 dan 3 menuju ke turn 9. Ini tempatnya untuk mereka mengambil bahagian dalam. Irfan Ardiansyah cuba, dia berjaya melepasi, tapi hanya naik tempat yang kedua dengan Daniel Syami yang sekarang ini mendahului perlumbaan menuju ke turn 11. Dan selepas itu kita ada selekor laju di 13 menuju ke 14. Kat situ pun lalunya dia akan mengambil bahagian dalam. Yang terjatuh Haziq Fairuz, Muhammad Haziq, Naufal Muhammad Adam yang terjatuh. Okey, kita berikan tumpuan pada 4 pelumba ini menuju ke selekor yang terakhir sekarang dengan Daniel Syami yang berada di depan. Daniel Syami yang tadi sentiasa mengikuti di tempat yang ketiga, dia sekarang yang berada di depan. Sama ada menjadi atau tidak strategi yang dilakukan oleh Daniel Syami sekarang ini. Hampir ada Irfan Aikal Lamidi dan juga Irfan Ardiansyah sekarang yang telah berada di depan. Sekarang dia masuk Irfan Ardiansyah. Bersentuhan antara Irfan Ardiansyah dan Irfan Aikal Lamidi. Ini membolehkan Putri dan juga Daniel Syami yang lepas sekali. Putri yang berada di hadapan juga gasan penama antara Putri dan juga Daniel Syami. Daniel Syami yang depan sedikit. Nampak seperti Daniel Syami yang sampai terlebih dahulu. Kita akan tunggukan rasmi, tapi nampak seperti Daniel Syami yang sampai di gasan pertama terlebih dahulu dengan Nguyen Putri di tempat yang kedua, Irfan Ardiansyah di tempat yang ketiga. Tempat Irfan Aikal Lamidi saya pasti
Akan kita lihat kembali mana kedudukan. 42 sampai ke sang penamat tadi. Ikuti dengan Nadrul Izzat Baudin tempat yang kelima. Adam Jenner Abdul Fattah di tempat yang ke-6. Tempat yang ke-7 Pilar Seti Sai Rahil dengan Tangli Urong di tempat yang ke-8. 9 Muhammad Haziq Fairuz. 10 Zaiban Sabu. 11 Muhammad Faris Iqmal. 12 Aulia Oncon Ai Island. Matikan Abdul Malik Rida dan Ahmad Fadli Syam untuk sampai Fadli Syam sampai untuk tempat yang ke-13. Tamat perlumbaan. Jadi pemenang untuk J50B adalah Ahmad Fadli Syam. Kabilah Rashni Christian tempat kedua, Eng Wei Xiang tempat yang ketiga pada kedudukan 13, 14, 15 dalam perlumbaan ini untuk mereka. Kita lihat sekali lagi di garisan penamat, walaupun Nguyen Putri yang ada kelebihan di depan, tapi Ernest Syami yang muncul laju untuk sampai Ernest Syami sampai terlebih dahulu. Ikuti dengan Nguyen Putri dan Irfan Ardiansyah tempat yang ketiga. Walaupun tumpuan kita berikan kepada Irfan Ardiansyah dan Irfan Akalamidi, tetapi Ernest Syami mengikuti saja dari belakang dan menanti peluang dan ruang sesuai untuk dia melakukan attack, dan strateginya menjadi dia berjaya